Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bunga bunga melati di tepi halaman, harum wangi menjadi pilihan. Ilmu dicari jadikan pedoman, membentuk diri penuh wawasan. Nama diberi Farzana Raisya binti Muhammad Fadli dari kelas 6 Nexus. Saya juga merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Tasik Gelugur. Kod sekolah saya ialah PBA 2026. Pada hari ini, saya akan bicarakan sebuah buku ilmiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta fakta-fakta menarik untuk dikongsikan kepada semua. Selamat menonton dan semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada para pendengar. Pada hari ini, saya akan bicarakan sebuah buku ilmiah yang sangat menarik bertajuk Teroka Sains 3. Uniknya awak. Ianya merupakan terbitan Teroka Sains SDN BHD Kuala Lumpur, Malaysia. Buku Teroka Sains 3 Uniknya Awak ini juga merupakan hasil karya Wan Fahmi PhD dan Nur Anis PhD. Buku ini menceritakan pelbagai fakta sains yang menarik tentang kehidupan manusia dan alam sekeliling. Melalui buku ini, pembaca dapat mengetahui keunikan yang terdapat dalam diri setiap kehidupan serta memahami bagaimana sains berkait rapat dengan kehidupan harian kita. Apa yang menarik tentang buku ini ialah penyampaian isi kandungannya yang ringkas, mudah difahami dan sesuai dibaca oleh pelajar. Penulis juga menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sebenar supaya pembaca lebih mudah memahami fakta-fakta sains yang disampaikan. Selain itu, buku ini membantu kita mengenal pasti kelebihan dan keunikan kehidupan yang sering kita abaikan. Buku ini juga membuka minda pembaca supaya lebih menghargai diri serta kehebatan Tuhan. Buku ini menekankan kepada kita supaya mensyukuri dengan segala nikmat anggota badan yang telah dikurniakan Tuhan kepada kita semua. Kesimpulannya, buku Teroka Sains 3 Uniknya Awak sangat sesuai dibaca oleh pelajar kerana kandungannya penuh dengan ilmu pengetahuan, fakta menarik dan nilai-nilai murni. Saya amat mengesyorkan buku ini kepada anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.